Seorang lelaki yang sebelum ini didakwa memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kemalangan ke atas seorang penunggang motosikal kini berdepan pertuduhan membunuh. Pindaan pertuduhan itu dibuat selepas mangsa Zulfikar Zamir Amirul Nizam, 27 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampang Rahimah Kelang pada 25 Mei lalu. Siang tadi, Lau Kian Peng, 35 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Kelang. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang bekerja sebagai pembantu perancang acara berikutan kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menyebabkan kematian Allahyarham Zulfikar di persiaran kota kira-kira jam 12.30 tengah malam 13 Mei lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun serta sebatan sehingga 12 kali. Sebutan semula kes 21 Oktober depan. Pada 18 Mei lalu, Kian Peng mengaku tidak bersalah di mahkamah sama atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan mangsa parah. Namun pada 25 Mei lalu, Zulfikar menghembuskan nafas terakhir selepas 13 hari bertarungnyawa di hospital. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Zulfikar menzahirkan rasa syukur dan sedikit lega apabila suspek didakwa atas pertuduhan membunuh. Ketika ini, fokus utama mereka untuk memastikan keadilan yang setimpal dapat ditegakkan buat arwah. Sebab dia anak sulung kan, jadi ada perasaan tu tetap rindu sangat dekat dia. Tapi kalau benda dia, keadilan di perkara dia 302, kita rasa macam ada rasa senang hati sikit lah, lega sikit lah kan untuk arwah kan.